Berapa income yang selesa kalau nak beli sebuah Myvi pada tahun 2025? Jom kita breakdown. Model baru Myvi AV harga bermula RM59,900. Deposit kalau 10% RM5,990. Road tax dia murah RM90. Insurans kalau upgrade daripada kereta yang ada 30% NCD dalam RM1,132 je. Total up upfront untuk sebuah Myvi adalah RM7,212. Anas Pro 2 top sale untuk model Myvi ni bagi tahu yang Myvi dah pegang title king selama 13 tahun. Safety feature lengkap, built-in smart tag, look pun masih lagi sporty. Kalau nak jual trade-in lepas 5 tahun, harga dia masih lagi tinggi dan juga stabil. Installment kalau kita kira untuk 9 tahun, sebulan dalam RM620. Tahun RM7,440. Kalau beli dengan Anas Pro 2, bulan ni apply, bulan ni juga dapat kereta. Anas akan bantu proses daripada A sampai Z. Kita breakdown pula dia punya kos bulanan. Insurans RM1,132, road tax RM90, servis boleh bajetkan RM620, untuk wear and tear boleh bajetkan RM500. Kalau tengok stok inventory daripada Anas Pro 2 ni, ada banyak pilihan warna yang ready stock. Total up yearly expenses untuk sebuah Myvi AV ni adalah RM2,342. Campurkan yearly installment dengan yearly expenses, maka dapatlah RM9,782. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Sebulan kena prepare RM815 untuk sebuah Myvi. Berapa pula income yang selesa kalau nak pakai Myvi? Katalah nak gunakan 30% daripada income. Sebulan income kena ada RM2,716. Kalau nak gunakan 30% pula daripada income, berapa sebulan income kena ada RM4,075. Nak tahu lebih detail, boleh slide ke inbox Anas Pro 2. Tanya semua soalan daripada installment sampai ke warna apa yang korang kena pilih untuk pikat cikgu.